Cuba korang bayangkan, balik kerja penat-penat, buka pintu semerbak bawang ayam goreng. Dekat atas meja pula ada nasi putih panas dengan gulai nangka, ikan korong masin, tumis darat. Best kan kalau ada orang masak kan? Kalau tak ada tak apa, koranglah masak sendiri. Lama rasanya tak masak lauk kampung macam ni. Sekali kena cuba juga. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Nak masak sendiri ni lagi semangat kalau ada periuk baru. Hari ni kita akan pakai set periuk baru Tefal Blossom Cookware. Kita akan masak gulai nangka dulu. Sebagai Tefal Blossom saucepan, korang masukkan air secukupnya, sedikit garam dan juga sedikit minyak masak. Lepas tu boleh masukkan nangka muda dan kita rebuskan nangka muda ni sampai dia lembut, lebih kurang 15 minit. Kemudian korang perlukan 4 ulas bawang putih, setengah biji bawang merah, masukkan dalam lesung ni. Lepas tu tumbuk kasar je. Lepas tu sediakan stew pot kita, masukkan bawang-bawang yang telah kita tumbuk kasar tadi, 2 sudu serbuk kari ikan dan juga dalam 2 sudu cili kisar. Masukkan juga dalam 1/3 kotak santan dulu dan dalam 1/2 cawan air. Korang agak-agak air ni banyak mana. Kita akan masak dia sekejap sampai dia agak mendidih. Tefal Blossom Cookware ni bukan saja warna dia cantik, tapi dia juga dilengkapi dengan durable non-stick coating dan juga smart thermo signal. Warna merah ni akan bertukar warna gelap bila dah sampai masanya untuk korang mula memasak. Bawah dia juga ada full induction base, yang ni untuk pastikan masakan kita dimasak dengan sekata dan sempurna. Nanti akak dengan abang boleh beli satu set untuk dapur ya. Bila kuah dah mendidih, kita masukkan potongan ikan korong masin ni. Ikan korong masin ni saya rendam 10 minit untuk kurangkan kemasinan dia. Kemudian kita masukkan nangka muda yang telah direbus dan juga dalam 1 asam keping. Masukkan baki setengah kotak santan tadi, sedikit garam dan juga serbuk perasa. Lepas tu kita sambung renehkan dia sekejap. Sementara tu, korang perlukan irisan bawang merah, bawang putih, cili kering dan juga daun kari. Semua ni kita akan goreng stir fry dan kita curahkan kat gulai kita tadi. Yang ni namanya tumis darat. Dia akan buatkan gulai kita lebih wangi. Last sekali korang lumurkan ayam dengan serbuk kunyit dan garam. Goreng dalam minyak panas. Bila dah masak, korang boleh angkat. Hidangkan dua-dua lauk tadi dengan nasi putih panas. Selamat cuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.